Datuk, kemenangan malam ni sudah tentu memberi suntikan semangat kepada pasukan. Bagaimana pandangan Datuk terhadap persembahan keseluruhan KRW malam ni? Okey, persembahan pada malam ini saya rasa memang setiap pemain telah menunjukkan prestasi yang sebenar. Memang bermain dalam satu permainan yang menunjukkan tim yang baik. Apapun kita sedikit terganggu dengan hujan tadi dan perlawanan terhenti. Apapun selepas perlawanan diteruskan walaupun dalam keadaan padang yang masih tak 100% sempurna, tapi telah bermain dengan baik. Saya cukup memuji bagaimana pemain-pemain ini mengekalkan disiplin di padang, terutamanya defender. Pihak di bahagian defense kita memang telah bermain dengan baik. Begitu juga dengan penyerang, walaupun kita ada beberapa peluang untuk menjaringkan gol tapi tak berupaya. Apapun itu adalah satu menunjukkan bahawa kita telah berada di tahap yang terbaik. Dan untuk perlawanan seterusnya, saya percaya kita akan bermain dengan lebih baik. Okey, kemenangan ini turut diraikan penyokong. Apa mesej Datuk kepada penyokong yang terus setia bersama KRW? Ya, tadi saya melihat bagaimana penyokong yang datang bukan saja berseorangan tapi dengan family, dengan anak-anak dan sebagainya, dan masih bertahan walaupun hujan yang agak lebat tadi. Terutamanya GS Boy yang masih kekal di posisinya walaupun dalam keadaan hujan. Dan kita tengok akhir tadi setelah whistle penamat ditiupkan, kita tengok ramai lagi penyokong, mana tak adalah mereka ni putus asa ataupun bergerak balik. Jadi inilah harapannya supaya penyokong-penyokong minat bola sepak Kelantan, terutamanya penyokong pada KRW akan terus begini, dan kita adalah satu lagi game, dan insyaAllah kita akan berada di musim yang seterusnya dalam suasana yang berbeza. Dan kita harap penyokong-penyokong kita akan terus begini dan cuba memberikan terbaik supaya menyuntik semangat pemain-pemain untuk bermain dengan lebih berbisa.